Alright guys, Assalamualaikum. Morning. Okay, hari ni kita banyak kerja sikit hari ni kan. Aku nak kena pergi office. Lepas tu nak pergi hantar meja, malak, macam-macam lah, editing lagi, apa semua lagi. Okay kan, cuaca hujan pula pagi ni. So stay tune. Kita nak mahala ke office sekejap kan. Hujan. Stay tune kan. Alright kan, settle ke office. So kita nak balik. Hello. Puasa ke tak yang belakang? Aku risau je kalau perempuan ni. Puasa dia kata. Okay, jom kan. Oh, cuaca panas kan hari ni kan. Dia punya panas. Kering bibir tu. Lain macam hari ni, lain macam. Balik kan. Bayangkan depan mata kau ni air tebu, air bandung sejuk. Oi, mantap. Macam panas sampai terbayang-bayang lah air-air ni semua. Oh, apa pun bertabah guys, sikit lagi. Baru pukul 2.55. Kita ada berapa jam lagi nak buka puasa kan. Buka puasa apa korang hari ni? Nanti komen sikit kan. Apa plan buka puasa hari ni? Panas. Dia punya menguap tu sampai tak rasa aircon. Okay guys, stay tune. Apa? Alright guys. Topeng tu. Tapi apa? Topeng lain. Panas, sebab panas. Apa? Okay, aku dengan Petra ni, aku dah sampai rumah. So, kita keluar balik nak pergi ke kedai. Nak beli plastik sampah lah, apa agar-agar lah, macam-macam lah. Mau nak kirim. Adalah list-list dia, kubis lah, apa, cili, powder lah, macam-macam. Aku pun tak sure dia nak masak apa untuk buka puasa ni. Tapi aku macam buka puasa kat luar ni. Macam buka puasa dengan member. Tapi apa pun. Apa Petra? Petra cakap apa tadi? Tak pakai topeng Spiderman? Kenapa? Panas lah. Okay, come dulu sini nanti. Dia tanya. Come here. Apa dia cakap? Tak payah pakai topeng Spiderman? Sebab apa? Sebab apa tak boleh pakai topeng Spiderman? Sebab tak apa. Sebab panas. Panas tak apa. Sebab panas tak boleh lah, nanti peluh-peluh. Malam. Malam okey lah, malam tak panas. Tahu? Lalu You suka topeng Spiderman ke? Suka Spiderman ke suka Iron Man? suka Spiderman. Kenapa Petra suka Spiderman? Sebab kita Spiderman lah. Oh, sebab Petra Spiderman lah. Kita lagi Spiderman. Nyanyi lagu Spiderman sikit. Spiderman. Cantik lagu dia. Oh, adik apa? Adik Batman. Daddy? Daddy Daddy Joker? Jadi Joker? Daddy Doktor. Joker Daddy? Oh. Mami Mami apa? apa? Mami jadi apa? Mami jadi Catwoman. Wow. Macam mana Catwoman? Memang. Okay, bye-bye lah. Cakap kita naik kedai ni. Bye. Kita nak pergi kedai ni. Nak beli apa? Nak beli apa? Nak beli apa? Beli pampers. Pampers lagi? Beli makanan. Makanan lagi? Air. Lagi? Beli toys. Beli toys? Beli toys lagi. Okey lah, bye-bye lah.
Bye. Stay tune cakap. Tune. Stay. Sin. Stay tune. Tune. Stay tune. Stay tune. Okay. Pergi tengok. Yang mana? Nani lah. Gula-gula apa nak? Mana? Kat sini. Tak ada. Kat sini kot. Mana? Abang nak mana? Adalah lagi kat sini. Gula-gula apa? Ni. Jom tengok. Pak tadi kat sini. Tempat tadi. Mana? Tengok nampak tadi. Mana kita nampak gula-gula apa? Ha, mana? Ha, mana? Air apa tu? Air spray. Strawberry. Ni air slide ni. Air apa? Air slide ni. Air slide. Strawberry. Ya. Okay. Tak puasa? Dia tak puasa ke? Kita semua lagi puasa. Kita semua lagi nak puasa? Okey. Jawab pandai. Okay gang, let's go. Kita dah beli barang-barang semua. Jom kita balik. Mantap. Oh, ada kereta. Alamak. Dah di kanan. Apa sayang? Ada kereta depan ada kawah sini, dia beratur. Paksalah aku beratur. Terpaksalah beratur kan? Terpaksalah beratur. Aku nak terus. Aduh. Mana seat belt? Sit down pakai seat belt. Sit down pakai seat belt. Kau betul-betul. Aduh, lama gila siot aku dekat beratur tadi. Jalan tu one way. Kita faham kau meniaga car wash. Customer pun kenalah alert. Jalan one way, jalan aku nak keluar depan tu, kau nak masuk kanan, masuk kedai. Betul, tapi kau dah lama sangat kau rasa tak boleh queue dalam tu. Kau pusing one round, bagi aku lepas dulu. Sebab dia kan satu round je. Belakang aku bukan ada kereta pun, aku nak keluar dulu. Tapi dah lama sangat aku sangkut, ramai dah belakang aku tak boleh reverse lah. Memang kau kena pusing dulu. Pusing, kereta dah lepas, masuklah balik dekat car wash tu. Sama je, tak adalah sangkut aku berjam-jam, setengah jam kat situ. Brain tak ada. Kalau aku lah duduk kat situ, aku dah beratur nak masuk ni, car wash kau dah nampak penuh di dalam, orang nak lalu belakang. Aku dah bagi signal aku nak lalu ni. Saya turun lagi kereta. Saya pesan lagi, pusing satu round. Tak boleh dia kata. Aku ajak. Nasib baik bulan puasa. Aku suruh pusing, bukan suruh masuk kedai. Memanglah kedai tu penuh, tak boleh. Pusing satu round. Tu pun tak malah nak bergerak. Nasib baik bulan puasa. Sabar je lah. Tak ada otak weh, tak ada otak. Kalau kita orang ramai belakang stuck kerana kita mesti pusing dulu. Bagi orang lepas, kita masuk balik daripada tu. Ngam-ngam kau sampai tu, kereta dah bergerak dalam car wash. No brain. Akal je kita besar. Tak boleh fikir puzzle, tu nak selesaikan masalah. Setengah jam kot aku tunggu belakang dia. Mula-mula aku turun, aku cakap kat car wash tu, tolong cepat sikit, saya mau jalan ni. Warga asing tak faham kan. Aku suruh orang kedai runcit tu tengok aku, dia tahu aku nak masuk, dia tolong pergi ketuk tingkap kereta depan tu. Tak boleh dia kata. Apalah, pusing je. Bukan susah. Bagi je kita orang lepas. Yang belakang aku 3 biji lagi kot tadi. Semua nak lalu one way. Mana boleh berhenti one way. Responsibility lah. Tanggungjawab tu kena ada. Dah aku dah bebel dah bulan puasa ni. Alright gang. Selesai untuk malam ni. Pukul 3 juga Pukul 3 kan, balik sahur terus ni. Alhamdulillah. So tinggal beberapa hari lagi untuk klien tengok yang full version lah.
So apa-apa pun alhamdulillah kita balik sahur. Jom kita guys. Sunyi. Sunyi. Okey geng, jom kita balik geng. Balik makan sahur. Kena sardin ni padu kat ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai geng. Ui, tak sabar aku nak apa? Nak bagi siap iklan raya ni. Tapi alhamdulillah dua-dua padu. InsyaAllah GWM dengan Proton dua-dua lain macam. Memang okey sangat-sangat lah. Kalau tengok memang menarik. Dua-dua cerita menarik. Okay bro. Sini apa nama sini? Kampung Medan. Taman Medan. Taman Medan sini ke? Macam-macam kedai makan ada kat sini. So korang puasa macam mana geng? Dah buka puasa kat luar ke atau buka puasa kat rumah? Mana kedai-kedai yang padu? Selain daripada apa? Rimbayung. Rimbayung, letup-letup kira Aming, mantap. Ringin juga nak try ya. Dekat Tasik Titi Wangsa geng. Nama kedai dia White and Black Lakeside. White and Black Lakeside. Makanan dia padu juga untuk buka puasa. Kebetulan chef dia tu macam Mona punya kawan, punya saudara lah, macam tu lah. So dia ajak je aku pergi lah. Boleh tahan makanan dia, korang boleh cuba lah. Betul-betul dekat Tasik Titi Wangsa, White and Black Lakeside nama restoran tu. Situ kalau bukan bulan puasa popular dengan western food lah. Tapi baru ni aku buka puasa macam-macam je ada. Nasi Arab lah, biryani lah, macam-macam. Sate, kuih, macam-macam, banyak sangat-sangat. Surau pun ada untuk nak solat, selesa. View pun cantik, tepi Tasik. Memang puas hati lah. InsyaAllah kita cuba tengok lagi mana-mana kedai yang menarik kita pergi buka puasa kan. Kadang-kadang bosan juga, betul tak? Makan kat rumah je kan. Nak juga keluar. Ngam-ngam 3 pagi balik rumah. Sampai terus sahur.
driver tak pakai helmet. Steady kat sini Taman Deseria. Dulu aku mula-mula datang KL gang, masa aku kerja NW, aku ada hostel kat tepi ni. Tepi ni kat Taman Deseria ni. Bawah kedai mesin kuda, atas hostel. Kat sinilah aku duduk. Taman Deseria ni. 90 berapa lah, 96, 97 dulu kot. Masa tu aku kerja dekat ANW Sarawak Pyramid dan juga ANW Summit Parade. Kat sini lah homestay kita orang. Kita orang punya hostel lah. Banyak kenangan ni kat sini. Jalan kaki je dulu aku kan, daripada sini pergi Sarawak Pyramid, Summit Parade, jalan kaki. Bayangkan dulu punya susah kerja. Nak naik bas kena 2 bas. Sini turun Sunway, Sunway naik pergi ke Summit. Tak silap aku, kos RM1. Sini ke Sarawak Pyramid 40 sen, Sarawak Pyramid pergi ke Summit Parade 60 sen. Zaman tu lah. RM1 satu hari kos pergi. Kalau pergi balik dah berapa? Kalau malam closing pukul 12, lagilah naik Grab mahal kan, naik taksi. So kalau musim duit tak ada, jalan kaki pergi ke Sunway. Kadang-kadang kat Sunway baru naik bas pergi ke Summit. Jimat sikit, tapi jalan kaki je cerita dia. Lepas subuh dah keluar dah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Selamat bersahur, geng.